Oh, mari kita mula menghias. Mari lihat apa yang kamu ada. Ini ada gula-gula pelangi yang menarik. Wednesday ada gula-gula masam yang teruk. Ini akan mula dahulu. Saya nak mulakan dengan Skittles. Ia sangat cantik. Saya suka gula-gula berwarna-warni ini. Mereka sangat sedap. Susah nak berhenti makan. Enid, hias kek itu. Awak betul, Wednesday. Baiklah. Mari kita mulakan dengan lapisan pertama. Saya nak tutup semuanya dengan Skittles. Ia tidak berjalan secepat yang saya sangka. Adakah kamu bergurau? Tunggu sebentar. Saya ada idea. Mari kita buat begini. Enid of One Waltz Wood Award. Enid, you dah buat Wednesday berdad intelligent berbeda. Tetapi ia memang kelihatan cantik. Mari kita lihat apa yang Wednesday akan buat. Untuk permulaan, saya perlukan gula-gula pop. Sebagus hitam itulah yang saya perlukan. Hebat. Mari tuangkan ke atas kek. Sedap buruk. Gula-gula toxic waste. Saya juga tahu apa yang perlu dilakukan dengannya. Speak kawa saya. Membuka balang gula-gula. Enid, Cruiser May selling. Oh, ya sangat masam. Saya sudah beri amaran kepada kamu. Baiklah, tuangkan gula-gula ke dalam kawah. Is mencuri battery terakhir dan mencampurkan semuanya. Bagus, ramuan saya sudah siap. Menuangkannya ke atas kek. Warna hijau yang menakjubkan. Wah, itu hebat. Wednesday. Idea yang bagus. Pergi, Enid, kamu mengganggu saya. Sekarang, ular getah. Ia agak panjang. Baiklah, saya tak boleh menahan diri daripada mengenakan Enid. Enid, sayang, lihat apa yang saya ada. Apa? Ular. Jauhkan ia. Tunggu sebentar. Ia adalah ular marmalade dan ia sedap. Mari kita hias kek ini. Saya akan letakkannya di atas. Ya, itu adalah idea yang bijak. Enid, teruskan. Saya akan makan gula-gula saya buat masa ini. Baiklah, saya masih ada banyak gula-gula getah berwarna-warni. Kamu tahu apa? Mari cuba satu. Lihat warna merah jambu yang cantik ini. Betapa lazatnya. Biar saya tiupkan gelembung. Itu dia. Wah, itu besar sekali. Enid, awak memang kelakar. Oh, awak ada idea? Apa itu? Saya tahu. Kamu mahu buat spaghetti gula-gula getah. Betul tak? Ia akan kelihatan hebat. Ma, kita belikan. Oh, sesuatu sudah berlaku. Wah, hebat. Gadis-gadis, kamu telah melakukannya dengan baik dan masing-masing dengan gaya sendiri. Wah, lebih banyak makanan sedap. Ini ada gula-gula kapas dan beruang jeli. Rabu, mata gummy marshmallow dan sirap. Menarik. Yeay, saya akan mula. Lihatlah beruang jeli gergasi ini. Satu idea. Saya perlukan mangkuk. Letakkan beruang saya di situ. Dan seterusnya, kita perlukan pengering rambut. Saya ada semuanya di bawah kawalan. Menghidupkan pengering rambut dan mengarahkan udara panas ke arah beruang itu. Selamat tinggal, sayang. Baiklah, ia sudah cair sepenuhnya sekarang.
Itu benar-benar mengambil masa beberapa saat sahaja. Tetapi apa yang kamu lakukan sekarang? Oh, saya tahu. Kamu mahu marmalade berbentuk hati. Okay. Hire the marshmallow. Or scatterbolter dragano. Over bro. Dan damaskan ng romang yang dum. Menuangkan for marshmallow. Kemudian saya perlukan penyembur api. Enid, wong mo go say it. Abi serdi wingkirken marshmallow. We go straight. Mbao say it. Siap. Okay. Yazda is worserkan dan found daripada menggunakan pengering rambut. Apa yang awak buat dengan itu, Wednesday? Ew, tangan kamu sangat kotor dan penuh dengan marshmallow. Oh, saya tahu. Ia kelihatan seperti sarang laba-laba sebenar. Itu idea yang bijak, Wednesday. Anda sangat pandai menghias, Kek. Bagus. Nah, ini hati gami saya. Lihat betapa cantiknya mereka. Mari hias kek dengan ini. Wah, cantik. Baiklah. Apa yang patut saya lakukan seterusnya? Mata gami. Saya suka itu. Mari kita keluarkan beberapa dari balang. Saya mendapat idea hebat untuk gurauan seram pada Enid. Oh, mata saya. Apa, Wednesday? Oh tidak, mimpi ngeri. Oh, berhenti mengusik saya, Wednesday. Wednesday, berhati-hati dengan gurauan kamu. Wah, adakah itu lempeng berbentuk mata? Anda akan melihat semuanya. Sedikit sirap. Nampak seperti darah segar. Saya suka. Siapa yang menjerit? Enid, pergi. Saya minta maaf. Hiasan awak menakutkan saya. Baiklah, saya ada gula-gula kapas. Saya perlu membuat bentuk yang cantik daripadanya. Seperti awan comel. Dengan mata dan senyuman. Dan lihat pipi itu. Saya sudah menyukainya. Dan ini ada lebih banyak awan. Saya hebat. Hello, apa yang awak mahu? Saya bawa barang terbaik untuk awak. Apa yang patut saya pilih? Betul. Saya perlukan taburan. Ini wang Anda. Terima kasih. Baiklah. Sekarang saya ada taburan kuning dan saya perlu menghias kek dengannya. Super. Saya suka. Bagus. Baiklah, di sini ada beberapa barang juga. Apa yang kita ada di sini? Siapa yang akan mula? Wednesday? Ya, dia memutuskan ini gilirannya. Ja, the Jules. Soralik so the yet ori. Shine the sweat basket sash. Ayeli zona jistro. Ini pisau bedah. Mengeluarkan semua krim. Saya diletakkannya ke dalam mangkuk yang berasingan. Selesai. Enid, berhenti merenung. Kamu mengganggu saya. Rabu, apa yang kamu akan lakukan? Ada idea, kawan-kawan. Bentuk tengkorak yang dibuat daripada krim Oreo. Saya terlupa sepenuhnya. Saya teralih perhatian oleh Wednesday. Tetapi saya tahu apa yang perlu dilakukan. Ini ada beberapa taburan berwarna-warni. Menuangkannya ke dalam mangkuk yang dalam. Menjilat tangan saya kerana ia sangat sedap. Dan kerana saya perlukan taburan itu melekat padanya. Dan sekarang, lihat itu. Kami ada taburan di seluruh bahagian kek saya. Wah, itu adalah hela hidup yang hebat, Enid. Apa yang kau lakukan seterusnya?
Oh, pembina Lego Man. Betapa hebatnya. Enid mengawal keseluruhan proses. Ya, ternyata hebat. Kamu boleh buat begitu. Terima kasih, kawan-kawan. Kamu banyak membantu saya. Baiklah, semuanya sudah siap. Oh, tunggu. Ada beberapa batang lidi. Saya perlu buat sesuatu. Mungkin makan saja, gurau saja. Saya pakai menggunakannya untuk menghias kek saya juga. Sempurna. Ia kelihatan sangat comel. Baiklah, ini tengkorak saya. Mereka sudah siap. Meletakkannya di atas kek. Enid, jangan pikir untuk makan kek ini tanpa saya. Tunggu sehingga saya selesai. Seterusnya, pop it. Menuangkannya ke dalam acuan. Acuan pop it. Sekarang sedikit Nutella hitam. Menuangkannya ke dalam acuan juga. Dengan apa saya patut bekukan semuanya? Satu idea. Mentos Pudina akan membantu saya. Dan bagaimana ia akan membantu awak, Wednesday? Oh, Awak pa biasa bukisang penuh? Tolong pizza terakhir. Oh, ho, saya dapat. Nafas beres. Itu memang idea yang bijak. Dan lihat itu. Saya suka. Saya sudah siap. Ia kelihatan sangat hebat. Mari kita coba. Saya sangat lapar. Adakah Anda bersedia, Wednesday? Mari kita mulakan dengan lapisan pertama. Wah, ia sangat sedap. Dan saya ada gula-gula getah di atas. Saya boleh buat belon. Wah, semuanya berwarna pelangi sekarang. Jauhkan dari saya. Kek saya lebih sedap. Mari kita coba. Masamnya, tapi sedap. Kamu semua buat kerja yang hebat. Wednesday, apa yang berlaku? Saya tak tahu. Tetapi saya akan membantunya. Mungkin Baldi? There are nuts in it. Anda snatched the dalam infirmary. Asnasin stir. Hovershire for caramel yang meletup. Saya ada meragami di sini. Ini luar biasa. Alangkah cantiknya hati ini. Mari kita coba. Saya teruja. Sangat sedap. Dan lihat awan saya. Kawan-kawan, kamu semua memang lapar sebab kek itu sudah habis. Kamu kenyang, ya? Baiklah, itu penghujung cabaran. Batu, kertas, gunting. Wah, apa? Banyaknya gula-gula. Hebat! Aduh, makanan anjing? Awak bergurau ke? Itu kelakar. Saya sangat suka marmalad ini. Saya akan gembira menghias kek saya dengan mereka. Wah, sangat bagus. Berwarna-warni. Teruskan. Gel manis. Ia sangat masam. Tetapi ia akan sangat cantik. Sekarang kita boleh tambah lagi gula-gula. Saya rasa ini juga masam. Baiklah, mari kita goncang semuanya. Dan sekarang kita ada serbuk masam. Cantik. Hebat. Wah, Julie. Sekarang mari kita coba. Bau yang menakjubkan dan rasanya sangat sedap. Hah? Apa? Tolong kongsi dengan saya. Baiklah, tidak. Ini milik saya. Anda ada kek Anda sendiri.
Makanan anjing? Ia menjijikkan. Saya tak nak makan. Oh, ia berbau busuk. Baiklah, itu sudah pasti. Okey, saya akan cuba dari bawah. Hebat. Itu tidak adil. Oh, baiklah, Julie. Oh, itu menjijikkan. Anjing, adakah kamu suka makanan ini? Adakah kamu mahu saya belanja kek yang lazat? Bingo. Hei, baiklah, mari kita pergi. Mike, itu tidak adil. Tiada anjing. Oh, baiklah. Anda perlu makan kek Anda sendiri. Oh, tunggu. Sangat masam. Bingo. Julie, awak okey? Baiklah, sementara dia pulih, saya akan beri anjing itu makan. Hei, hentikan ini. Oh, dia comel sangat. Dia memang begitu. Saya tak boleh menolaknya. Kamu bersedia? 3, 2, 1. Mari kita buat lagi. Saya ada buah-buahan yang sedap. Dan saya kurang bernasib baik. Bawang ini teruk. Ya Tuhan. Bernafas, Julie, bernafas. Terima kasih. Awak nak bawang? Baiklah, apa-apa saja. Macam mana saya nak hias kek dengan ini? Saya ada idea. Mike, macam mana awak suka bunga ros bawang saya? Oh, wow, cantik. Ia langsung cendak berbau sweet kerana bunga. Ia membuat kelopak yang cantik daripada bawang putih. Tetapi pertama, kita perlu mengupasnya. Itu adalah helah hidup yang sangat hebat. Itu hebat. Selamat menjamu selera. Oh, saya tidak mau makan kek bawang dan kek bawang putih ini. Saya hampir tidak tahan dengan bau yang menjijikkan ini. Air mata sudah mengalir dari mata saya. Oh tidak, ini sangat teruk. Menjijikkan. Hei, jangan menangis, sayang. Saya ada di sini. Baiklah, sekarang giliran saya untuk menghias kek dengan buah-buahan. Pergi. Saya akan melakukannya seperti yang diajar oleh guru. Ya, hello. Hello? Ya Tuhan. Ya, saya tidak akan lupa pelajaran ini. Oh, tidak. Ia sukar. Tetapi ia menyeronokkan. Bersedia untuk melihat pertunjukan, Julie. Lihat itu. Mari kita lakukan ini. Oh, nampak hebat. Wow, bagaimana kamu suka, kawan? Bagus, Mike. Terima kasih. Oh, apa hidangan. Ini memang sedap. Kamu nak cuba juga? Kemudian ambillah sendiri. Nyam, nyam, nyam. Oh, bagus. Bagaimana? Oh, tidak. Saya terkena wasabi yang pedas. Dan saya mendapat coklat kegemaran saya. Hooray! Boleh saya pergi dulu? Hebat, tunggu sebentar. Saya ada idea hebat. Bagaimana untuk menghias kek saya? Untuk melakukan ini, saya akan mengambil spatula super dan penggelek. Saya akan menjadi seperti pembina sebenar. Mari kita sapukan pada kek saya. Masa untuk penggelek. Oh, coklat kegemaran saya. Mari kita ukur semuanya. Hebat. Dan sekarang kembali kepada pembinaan. Wah, ya Tuhan. Ini kelihatan sangat cantik. Baiklah, ia memang kelihatan menakjubkan. Baiklah, masa untuk saya menghias kek saya juga. Saya akan ambil spatula dan penggelek juga.
Boleh kongsi? Oh, ada coklat lebihan di sana. Baiklah. Saya rasa ia bagus. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya tidak akan guna itu. Mari cuba kek lazat saya. Ini kek pisang dengan coklat. Ini sangat sedap. Saya suka giliran awak, Mike. Oh tidak, saya mahu lepaskan. Itu menjijikkan. Tidak. Julie, kenapa? Nah, ambil ini. Hei, itu tidak kelakar. Ayo. Wah, selamatkan diri kamu. Sebenarnya itu kelakar. Saya tahu. Ya ampun, ini adalah chili yang pedas. Dan saya ada mata gami. Saya akan gembira untuk menghias kek dengan mereka. Maaf, Julie, tetapi kek ini hanya untuk saya. Mari kita lakukan ini. Tidak. Jangan dekat dengannya. Oh, ini menakjubkan. Lihat mata Gami ini. Hei, Julie. Saya nampak semuanya pencuri. Oh ya, betapa sedapnya hidangan ini. Saya mahu sepotong juga. Wow, hebat. Teruskan. Oh, Mike. Saya tak peduli, saya suka. Menjijikan. Giliran kamu. Aduh, bagaimana saya lakukan ini? Saya tidak mahu menghias kek saya dengan lada panas. Idea yang bagus. Mari kita potong kepada kepingan yang lebih kecil. Dan sekarang saya akan letakkan di tepi. Lihat ini, Mike. Wih, sebenarnya ia kelihatan cantik, tetapi saya terlalu takut untuk mencubanya. Baiklah, saat kebenaran. Oh, tidak buruk. Saya suka. Saya boleh jilat jari saya. Oh, kenapa ia semakin panas? Siapa yang akan selamatkan saya? Tolong? Jangan takut, saya akan bantu awak. Terima kasih, itu susah. PJ. Saya nak burger. Tunggu, Apa? kita ada channeling baru. Saya akan ambil. Senang sahaja. Si burger. Saya nak pergi Burger King. Di burger roti biasa. Every bosan kan? Pergi yang Burger King. Roti hitam samsham. Terima kasih. Ayos rasanya menggoreng resipi rahsia saya. Sentiasa menjadi lazat dan rangup. Sekarang daun salad. Dan sos chili super pedas saya. Oh ya ampun. Oh ya ampun. Ada kau baik-baik saja. Saya takutkan nenek. Ini cuma sos tomato. That really perinting. Berperi soy kadila risk berbe. Terima kasih kerana menonton. Saya nak mati. Jangan pedulikan saya. Jangan panik. Tidak. Habis itu semuanya di bawah kawalan. Potong ay daging with isda digoreng. Bau yang menakjubkan. Wanginya sedap. Sekarang keju. Nampak seperti cakar. Sentuhan terakhir. Burger Rexy shooting burgers dasar Ariel jahat. Oh, terima kasih benda. Terima kasih banyak. Saya serve mengenainya. Bagus. Saya tidak akan sentuh daging ini. Tolong jangan. Kuang saja.
Saya takkan bagi kepada awak. Ayolah, benda ini masih berguna. Saya akan buat burger marshmallow. Tertirik yang bertuhilah hidup bahwa marshmallow boleh mengembang dalam gelombang mikro. Hebat! Saya berjaya! Bagus sekali. Terima kasih, Nenek. Mari teruskan. Saya akan potong menjadi 2 bahagian. Sekarang saya akan gunakan Nutella. Ia berperisa strawberry dan coklat biru. Bagaimana dengan marmalat pelangi? Ya, baiklah. Ada banyak sekali. Wah, itu burger yang menyeronokkan. Tambah beberapa detail manis. Wah, bagus. Ia macam raksasa kecil, tetapi yang comel. Nenek. Oh, saya terleka. Mari kita gorengkan patty dulu. Ambil 2 roti. Saya mayonnaise, salad, tomato. Oh, itu sekali. Saya sos tomato. Dan 1 lagi roti. Lihat kotak raja nenek saya. Ini adalah kotak saya. Kawan saya semuanya milik dengan penuh kasih sayang di sana. Terima kasih. Saronok. Apa? Nikmati. Sayang. Itu hebat! Wah, ia tak menggigit. Selamat tinggal. Itu seperti lada panas. Saya tahu. Saya takkan suka. Saya lebih suka burger dari Nenek. Pasti tiada bahan yang pedas. Jadi gila, Abe. Hebat. Terima kasih, Nenek. Tidak. Apa? Betapa lucunya unicorn itu. Ia sungguh seronok. Saya pun tak tahu kepada siapa hendak beri kemenangan. Oh, sekarang saya tahu. Abang saya. Nenek. Oh, selamat tinggal Rabu. Oh, tunggu. Saya mahu milkshake. Baiklah, Nenek. Ini untuk awak. Awak tak setuju? Saya akan lakukan. Bagus. Baiklah, apa yang perlu saya guna? Saya akan mula dengan susah. Oh, kuku. Oh, Anda keluar. Sudah siap. Maaf. Mari kita bersihkan. Kita perlukan ice cream. Betul. Ayo. Dan sekarang kisah semuanya sangat baik. Bingsu baik. Mari kita beralih kepada Nutella. Ia berwarna kuning. Masuk ke gelas saya ke dalamnya dan ke dalam taburan warna-warni. Mulut saya sudah berair. Ia akan menjadi sangat baik. Nerd Skimmies memang terbaik. Campurkan semua sekali. Dan sudah tentu sedikit krim putar di atas. Ini yang terbaik. Saya pergi. Kerja yang bagus. Untuk milkshake saya perlukan susu segar juga. Sedikit ais krim coklat dan sebatang coklat. Nenek tahu cara menggembirakan cucunya? Ia mengambil masa yang lama. Ini Rabu. pengaduan untuk Anda. Awak tolong saya. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk ini. Sekarang saya akan menikmati milkshake yang hebat. Oh, jahatnya. Didera. Naik darjah. Saya hebat. Saya adalah coklat. Ini dia. Urgery, sedih. Bro, Nene. The ice cream sa samaran siya ialah pistachio. Fruit kerja yang berderamuan. Campurkan semuanya. Tambah sedikit sirap strawberry. Saya akan menggunakannya untuk menghias gelas.
Edverem sususing siguro yung cocktail isa. Bang saya terlupa. Ting, tolong saya. Oh, bagus! Astaga! Hei, pencuri! Ulangkan krim putar itu! Bagaimana mereka boleh menang? Sir Marxia Ting. Good night, your referring is very prepared. kasih. Oh, yeah. Stir bibek. Tami mar pontianek. Sir de staring iteria. Bon appetit, sayang. Nikmatila. Haha, wuhu! Yang ini sangat sedap, tetapi saya dapat rasa rambut. Oh, menjijikkan. Saya pasti tak akan minum ini. Jangan. Oh, saya tak peduli. Betapa pandainya raksasa itu. Dan gula-gula getah sungguh Jangan hebat. tanya saya itu. sangat sukakannya. Sedap. Aku. Ya, ini. Milkshake nenek masih ada. Memang hebat. Graham! Emma! Musnah! Awak seterusnya. Oh ya, raja-raja saya. Kentang goreng. Nanti siap. Ayolah, sudah tentu. Apa? Tunggu, lihat apa yang saya boleh buat. Alamak. Oh ya, saya ada alat untuk mengupas kentang. Coba tengok. Wow. Syabaz. Hebat. Mabaku. Kensal. Sayer de Gerster Wap. Verrater in the Nuskite. Oh Tuhan! Ya ampun! Kentang goreng beku tidak sedap sama Saya sekali. rasa begitu. Mari lihat. Oh, Hello. Hebat. Saya ada sayur-sayuran dan sesuatu yang lain. Butang langgan. Saya jemput semua orang buat perkara yang sama. Kami ada begitu banyak cabaran yang seronok. Baiklah. Menggigit segalanya. Sayur-sayuran ini Jadi saya akan beri buah sesup kepada cucu perempuan saya. Tetapi tahukah anda? Saya juga ada buah-buahan. Oh, saya akan makan sendiri. Hebat. Mari ukir sesuatu yang sukar. Aku keluar. Lihat itu. Saya menggunakan apel sebagai pembungkus. Yogurt memang hebat. Kita akan menggunakannya sebagai Sos, lar punggung. Whatever yang saya maksudkan. Encik Pisno. Apa? Saya perlu hiris kentang goreng saya? Baiklah. Lebih baik sekarang. Sekarang, tambah sedikit warna hitam. Warna kegemaran saya. Dah nampak lebih baik. Oh, selamatkan saya. Minyak tu menyembur ke arah saya. Saya perlu biarkan ia sejuk dulu. Sekarang, saya boleh warnakan kentang goreng saya. Adik perempuan saya pasti akan gembira. Wah, lihat semua warna-warna itu. Saya malah dapat kotak berjenama dan sos tomato. Kami benar-benar hebat. Rabu, bagaimana dengan kamu? Kentang hampir siap. dari sini. Rahmat. Sir Mermay. Mikri Lockring. Fake of a buy series and for in the setting goreng. Ayer Perler Mesa. wow.
Jangan tengok. Ia terlalu awal. Menara pertama sudah siap. Sekarang... Wow. Senyap. Ambler! Hari Rabu berfungsi. Hebat. Sekarang saya gembira. Akan jumpa kamu. Estan, Dracula Shaling Jangan takut. Ambillah sendiri, sayang. Emma mendapat idea untuk menjadikan kentang goreng sangat menarik. Adakah saya membuat dakwat ketakutan? Saya sangat teruja untuk kembali. Oh, tidak. Ini yang paling bijak pernah. Saya salah. Ya. Ia tidak sedap langsung. Kentang goreng ini sangat cantik. Saya akan cuba yang kuning dahulu. Saya gembira. Anak-anak, saya gembira. Ini kali pertama saya melihat istana kentang goreng. Ini sekali pertama Sangat saya lihat. hebat, Wednesday. Cakap, saya sangat bodoh. Dan ia sangat sedap dengan sos tomato. Hebat. Nampaknya Anda memenangi cabaran ini. Tahniah. Ya, saya berjaya. Bagaimana keadaan di sana? Oh, ya, anda boleh naik. Tetapi kami ada peraturan baru. Tiada gula-gula. Saya tidak ada. Dan bagaimana jika saya jumpa? Baiklah, mari kita ambil. Oh, kamu sembunyikan sesuatu. Saya akan goncang keluar gula-gula itu sendiri. Oh, tidak. Gula-gula saya. Apa yang awak buat? Apa itu? Hello? Adakah itu pistol renjatan? Kamu membelinya? Bagaimana kamu suka mainan saya? Ya lucu, tetapi jangan buat lagi. Apa yang kamu lakukan? Oh tidak, ia di belakang telinga saya. Itu pelik. Dan apa ini Kenapa ada air? Kamu perlu segarkan diri. Bagaimana dengan helah saya? Oh, ayo. Terima kasih keselamatan. Oh, hello. Saya badut. Di mana tempat duduk saya? Oh, di sana. Baiklah. Di mana setnya? Kamu tak boleh sedih. Saya badut yang kelakar. Saya akan buat kamu ketawa banyak. Oh, tak ketawa? Baiklah, kamu pelik. Baiklah, masa untuk snack. Snickers, kegemaran saya. Hah? Apa yang terjadi padanya? Oh, tidak. Wah, adakah itu juru terbang? Betapa kacaknya lelaki itu. Oh, betul-betul. Dan saya dapat idea daripadanya. Saya boleh berpakaian seperti juru terbang. Adakah uniform ini nampak bagus pada saya? Saya rasa saya kelihatan menarik dengan misai ini. Baiklah. Hello, boleh saya masuk? Sudah tentu. Selamat penerbangan. Hai, wanita cantik. Saya juru terbang. Adakah kapal terbang sudah sedia? Hebat. Jadi, apa yang kita ada di sini? Tempat yang bagus. Oh, di mana kot saya? Itu dia. Saya sangat dahaga. Oh, seseorang datang. Hello, rakan baru saya. Anda mesti orang baru. Hei, awak dahaga. Saya takkan kata tidak. Oh, dia akan minum semuanya. Oh, saya minta maaf. Siapa itu? Oh, ya, kami sedang dalam perjalanan. Bagaimana dengan penerbangan rakan? Sediakan semuanya untuk berlepas. Baiklah, saya rasa saya sudah tekan semua butang. Bagaimana keadaan anda? Oh, saya rasa takut. Bertenang. Perut saya. Baiklah, ambil ini rakan. Apa? Oh, baiklah. Saya bermain permainan komputer di mana saya mengemudi kapal terbang. Saya rasa saya boleh melakukannya. Oh, tidak. Huruf merah itu tidak bagus. Di mana saya perlu tekan? Apa yang perlu saya lakukan? Para penumpang yang dihormati, jangan panik. Kita berada dalam zon turbo. Oh, apapun itu. Oh, apa yang sedang berlaku? Oh, saya perlu mengatasinya. Oh, saya rasa saya berjaya. Sempurna. Oh, dan sekarang saya akan berurusan dengan awak, rakan. Oh, misai palsu. Adakah anda seorang wanita? Tiada tempat untuk wanita di dalam kapal terbang. Go. Siapa itu? Kamu perlu tinggalkan pesawat sekarang. Ya. Oh, salva sigal rakan. Dokumen anda. So, Lord, sorry satu nyari tinggal guys. Oh, masuklah. You're seperti taman permainan.
Encik pengawal, ini gula-gula dan saya tinggalkan di sini. Dan ini dokumen-dokumennya. Bagus. Semuanya baik-baik saja. Masuklah. Terima kasih. Apa yang ada dalam rambut awak? Nampak macam gula-gula. Oh, awak nak tipu saya. Saya mempercayai awak. Saya tidak pernah memperdaya sesiapa. Oh, awak comel sangat. Baiklah, masuklah. Selamat penerbangan. Oh, apa itu? Oh, maafkan saya. Ia tiada akan berjaya, kawan. Beri saya coklat itu dan naik pesawat. Hello. Akhirnya saya masuk ke sini. Tiada pekerja di sini. Oh, bagus. Kita boleh dapatkan sedikit minuman. Gula-gula kegemaran saya. Bagaimana saya boleh bertahan dalam penerbangan tanpa kamu? Baiklah, sekarang sedikit M&M's dan cincin saya. Sedap. Oh, cucu, pakai pakaian yang biasa. Tunggu lelaki. Kemana kamu pergi? Tangkap ini. Ini untuk kamu. Wah, begitu banyak uang. Saya boleh beli kapal layar untuk diri saya. Baiklah, saya panggil badan amal. Hello, keselamatan. Itu untuk anda. Itu gaji tahunan saya. Oh, Encik Kaya, anda boleh menaiki penerbangan. Apa itu? Adakah emas itu semua asli? Oh tidak, ia coklat. Orang tua itu memperdaya kita. Hei, halo cahaya matahari. Ini sekeping shilling untuk kecantikan. Tapi akhirnya saya di dalam pesawat. Saya sangat penat dengan janggut ini. Tidak. Oh, di mana emas saya? Coklat lebih baik daripada emas mana pun. Oh, awak nak tipu saya? Keluar. Tiket anda baik. Ada gula-gula? Selamat penerbangan. Seller Prelax, biar saya bertanya terus terang, adakah anda mempunyai gula-gula? Baiklah, ini bukan kali pertama saya terbang, jadi saya tahu peraturannya. Hei! Kamera yang hebat. Boleh ambil gambar saya? Apa? Oh, tolonglah. Satu saja. Baiklah. Oh, dan satu lagi, okey? Dan yang terakhir. Tidak. Boleh tunjukkan kepada saya? Tidak, saya tidak akan tunjukkan kepada anda. Tapi hei, itu kamera saya. Kamera. Mahu memperdaya saya? Oh, gula-gula saya, kamera coklat saya. Saya akan makan kamu. Keluar, beku. Nama tanda itu tiada minuman. Beri saya Coke anda atau saya akan ambil dari anda. Tidak. Saya akan selesaikannya dan kembali. Saya perlu memikirkan sesuatu dan sebenarnya saya ada idea. Baiklah, saya masukkan sedikit Coke ke dalam belon. Hebat! Dan kita dapat bentuk yang hebat. Baiklah, beberapa barang kemas dan mari kita tawan pengawal. Coklat suci. Dewi jenis apa itu? Siapa yang awak panggil Dewi di sana? Tetapi bentuknya memang cantik. Dokumen saya. Oh, awak mempunyai mata yang sangat cantik. Terima kasih, tu milik ibu saya. Boleh saya dapatkan pasport saya? Baiklah, saya akan pergi. Oh, sudah tentu. Saya rasa saya jatuh cinta. Apa? Kami mahu naik kapal terbang. Selamat petang. Adakah saya sempat? Bagus. Itu tempat duduk saya. Kenapa awak pandang saya macam itu? Oh, saya minta maaf. Baiklah, saya sangat dahaga dan ini Coke saya. Saya rasa lebih baik dan cincin belian saya yang sebenarnya diperbuat daripada karamel. Dia pelik. Adakah anda mempunyai sebarang idea? Aku percaya. Untuk selama-lamanya. Terima kasih. Selamat tinggal. Dennis. Hello anjing, apa kabar? Mari, kita lihat. Apa kamu ini? Silap. Hai, gadis. Kalau kereta itu kami alihkan perhatian pengawal dan aku akan cuba melarikan diri. Oh, betul. Hei, Encik Pengawal, kami ada banyak...
Apa? Ha! Itu kelakar! Dan ia menari bersama kita. Gelatin! Tidak! Pinggan biskut saya! Jadi... Idea yang bagus, Annette. Hei kawan, kamu suka kunyah tulang? Kami ada kejutan untuk kamu. Ya, anda memang genius. Kita boleh membuatnya dari sini. Alah, ayolah. 5 jari, kawan. Saya boleh makan! Nah, itu dia. Aduh, wah. Saya akan ambil. Nanti, kita ada situasi kecemasan. Oh, tidak. Kita tidak boleh pergi. Berdiri diam. Tiada sesiapa. Tunggu. Servis ini adalah perangkap. Semuanya jelas. Laser mereka di depan. Wah! Prabu, saya pergi. Jangan takut. Saya bakal dalam hal ini. Walaupun setiap kali saya rasa meremang. Oh, ramai di sini. Baiklah di sini. Ini garis penamat. Ia sangat... Hampir. Oh, Rabu. Kita perlu coba tengok. Ada peta. Jom pergi ke buffet. Saya lapar. Ha. Mari, sedang. Tidak! Siapa yang mencipta laser ini? Jom pergi! Saya frase na iraras. Kasi fila kunci pintu berbayar diri masa. Apa bau itu? Rabu, semangkuk Betul. bubur yang boleh saya makan. Oh, itu menjijikkan. Ia sudah kering dan sangat teruk. Saya nak muntah. Kagaya menagay restoran. Kasi fila berbayar for recursive racing. Tidak dalam periuk, tetapi saya menemui pisau. Ada outsider yang kita salawarin. Di sini, wala referring sa receipt sum. Andi udah bersih untuk restoran sa tiba masa untuk keluar dari kota ini. Jumpa kita. Cepat sembunyi. The Gorge. Baiklah, saya di sini. Di mana mereka? Itu mengerikan. Keju diperbuat daripada kardboard. Berkataan. Itu mengerikan. Adakah dia sudah pergi? I have Freilman. Awak bersembunyi dalam tong mie. Memang hebat. Selamat malam. Akhirnya saya boleh makan sesuatu. Sekarang saya ada tenaga dan saya sudah bersedia untuk berlari. Shizfat. Kang Romoy. Semula bila-bila masa. Apa? Mari kita pergi. Cepat! Banyak sekali sarang labah-labah di sini. Saya sedikit takut kalau saya benar-benar jujur. Ya ampun. Mas baik din sa sabayan na berjaya balakan juros dari biaya may ventilasi selama 100 tahun. Kari service sa regalabayar. Think berada bersamanya ya. Kenapa yang perlu ditakutkan? Ayo, Annette. Saya nampak jalan keluar. Saya sedang menonton. Tapi ini bukan jalan keluar dari penjara, tetapi gym yang hebat. Mari kita mulakan. Lindsay, tengok ini. Adakah itu hanya saya atau itu pengawal kita? Itu lucu. Saya sangat kuat.
Terima kasih, sama-sama. Itu memang sakit. Mari kita jadi lebih kuat. Saya akan jadi Hulk yang baru. Saya paham. Apa? Baiklah. Dan tamat. Ya ampun. Apa? Sebenarnya kami sedang cuba melarikan Cari diri. penjara sekiranya Anda telah lupa, biar saya bantu Anda. Ini ide yang bagus. Mari kita buat lubang di dinding. Tumbuk sampai tembus. Sekali lagi. Ya. Kepada kebebasan. Terima kasih. Jom pergi. Apa itu? Apa? Adakah itu tandas? Don't near sound at how. Ada najis di dalamnya. Itu mengerikan. Tunggu sebentar. Jom pergi. Adakah Anda memikirkan apa yang saya pikirkan? Ya, mari kita pergi ke arah ini. Saya pasti masih ada kerja. Nampak babi keren di dinding itu. Itu saya. Ya, dulu saya begitu. Ringo! Saya tahu di mana untuk mencari. Tidak Saya begitu sudah digunakan. nampak. Mereka melarikan diri. Anda boleh ambil... Anda tidak boleh lari dari saya! Dia tak. Apa yang kamu... Wah! Saya tak nampak! Tinggalkan saya. Tunggu. Saya akan tangkap awak. Di mana kamu? Tidak kurang habis sampai David tekan! Yan, viewers Fengwal. Si server Fergie kita mulai kamera dari sini. Dia kelakar sangat dengan tong sampah di atas kepalanya. Ruto! Aku sangat menderita! Hai, Serawas. Finsuriya Zisuridains. Mari perintah supaya tidak orang lain beransur ke? Lihat, Lindsay! Saya bosnya! Dan saya mengawal keseluruhan penjara! Ayo! Ayo, bos. Sebelum kita ditangkap, kenapa pintu ini berkunci? Bagaimana kita nak buka? Ya ampun! Kuncinya mesti ada dekat sini. Tidak. Selamat. Tunggu sebentar. Hore, saya jumpa. Kita akan board the pontoon. Di mana kita? Kita dirat Sir Bumbang. Ini si helikopter. Si Dortrak. Adakah Anda tahu cara bermain helikopter? Tidak. Saya tak. Hello, gadis-gadis. Apa yang ada di bawah sana? Sekarang guru akan memberitahu kamu semua. Baiklah, hello. Kamu tidak faham? Hadiah pertama akan menjadi anak patung Barbie. Ada yang menarik. Mari kita bukan. Mari kita lihat apa yang kamu akan lukis dengan. Baiklah, mari kita tetapkan pemasak. Mula sekarang, saya tak sabar nak lihat apa yang ada di dalamnya. Hanya pensel? Baiklah, apa yang Emma ada? Wow! Dan saya ada satu set gloss berwarna. Saya akan menang. Tidak. Saya akan ambil Barbie itu. Oh, tidak. Berus saya sekarang dalam tong sampah. Saya tak dapat menggunakannya. Saya perlu fikirkan sesuatu. Betul, saya ada jari. Saya akan gunakan mereka untuk melukis seni saya yang sempurna. Lihat, ia terang dan cantik. Apa yang boleh saya tambah? Tepat sekali. Betapa sukarnya melukis dengan pensel. Oh, tidak. Hei, ia rosak. Ia perlu diasah. Apa? Baiklah, mari cuba lagi. Oh, Charles sangat comel. Dia beri saya sekumpulan bunga merah. Oh, saya bermimpi. Di mana pensel saya?
Wah, tunggu sebentar. Sisa-sisa ini boleh digunakan sebagai gaun. Baiklah, saya sudah bersedia. Apa? Masa hampir habis. Oh, saya ada kurang dari 1 minit untuk menyiapkan lukisan saya. Jadi, mari kita hidupkan mod kelajuan turbo. Baiklah. Kepala, badan, rambut, dan... Oh, sis Frab Simerci. Baiklah, tunjukkan lukisan Anda, gadis-gadis muda. Emma, apa ini bersepa? Begitulah cara kanak-kanak kecil melukis di tadika. Apa ini, Maria? Mari kita lihat. Oh, bravo! Ia cantik dan asli. Kemenangan milik kamu. Ambil anak patung Barbie kamu. Oh ya, saya ada Barbie. Dia sangat cantik. Sama seperti saya. Oh, mari sini. Saya takkan beri awak kepada sesiapa. Oh, dia menakjubkan. Emma, jangan sentuh Barbie saya dengan tangan kotor awak. Saya ada najis untuk awak. Ya, percaya. Sebenarnya saya ada anjing untuk awak. Lihatlah si comel ini, kawan-kawan. Hanya anjing terbaik yang akan dapat anjing dan masa bermula sekarang. Dan apa yang saya akan lukis kali ini? Apa? Oh, krayon? Itu sahaja? Saya harap saya ada sesuatu yang lebih menarik. Wah, pen penanda. Itu dia. Artis dalam diri saya akan muncul. Saya akan melukis anjing terbaik pernah. Mari kita mulakan dari bawah. Tidak. Saya tidak suka. Buat semula. Oh, itu terlalu buruk. Saya tidak suka apa-apa. Tidak. Oh, saya minta maaf. Proses kreatif itu sukar. Oh, tunggu. Saya boleh bulatkan tangan saya dan ia akan jadi muka anjing. Hebat. Apa? Hei, Emma. Jangan intai. Lukis dengan krayon kamu? Baiklah, saya akan melakukannya. Dan saya akan melakukannya lebih baik daripada kamu semua. Saya ada idea yang hebat. Saya akan patahkan krayon di tangan saya menjadi serbuk. Dan... Baiklah, semuanya ada di atas kertas. Saya akan padamkan lukisan kamu dengan cepat. Kamu akan dapat sesuatu di bawah hidung kamu. Hah? Mary, tidak! Masa sudah tamat. Tunjukkan hasil kerja kamu. Wah, Mary, itu anjing yang cantik. Hebat. Bagaimana dengan Emma? Emma, itu sahaja. Kamu dapat F dan Mary dapat anjing yang cantik. Oh, saya sangat malu. Baiklah, sayang, pergi ke rumah baru kamu. Oh, saya suka ini. Saya akan menamakan anjing ini Chloe. Sangat cantik dan lembut. Ini, ambil. Hei! Aduh, saya minta maaf. Ambillah hadiah berkawan Nintendo Switch. Sergio, kamu suka? Baiklah, Misar sudah bermula. Mari kita lihat apa yang saya ada di sana. Hey, Mary. Oh, saya ada plastisin. Menarik. Dan apa yang saya ada? Sejenis tangan purba. Au, ia tajam. Oh, ayo daw. Kaya full bagaru, quarter, call simulator, kaya bali battery rainer, regan motor. Apa? Saya akan melakukannya bukan sahaja lebih cepat tetapi lebih baik. Tidak, baiklah. Saya perlu menggulung bahagian itu. Tetapi saya ada idea yang lebih baik. Apa? Saya tak buat apa-apa, jujur. Itu wajahnya. Baiklah, saya hanya dahaga. Sedikit penyegaran tidak pernah menjadi perkara buruk. Ya, telepon atau lebih tepat, sarungnya. Saya akan letakkan semua kepingan plastisin yang diperlukan di sini dan gulungkannya. Dan kemudian saya perlu mermah butian dalam bentuk butang. Selesai. Ya, mengeluarkannya dari bekas. Dan saya boleh menuntut hadiah. Hei, saya sudah bersedia. Bagaimana kamu suka? Mencoba itu bagus, tetapi itu tidak mencukupi. Emma, wow, ia seperti yang sebenar. Hadiah itu pasti untuk Emma. Bagus sekali. Saya tak mau memberikannya. Terima kasih banyak, Cikgu. Ini adalah hadiah terbaik dalam hidup saya. Terima kasih. Awak nak main bersama? Jom! Ini untuk kamu dan ini untuk saya. Mari bermain, saya akan menang. Gadis-gadis, saya dapat yang ini dalam tunas. Ini hadiah baru kamu. Masa berjalan, jadi cepatlah. Apa yang akan saya gunakan? Ia adalah penyembur air dan manik-manik. Emma, kamu perlu segarkan diri.
Hei, hentikan. Gadis-gadis, saya sudah muak dengan helah kamu. Saya minta maaf. Baiklah, lebih baik saya buka punya saya. Wow, ia cat. Kit artis sebenar. Baiklah, saya boleh mula sekarang. Saya akan pilih bola kuning. Mereka akan tepat mewakili warna lollipop. Sekarang yang putih. Ia berjalan dengan baik. Baiklah, saya mula faham menjadi seorang artis. Jadi, mari kita mulakan. Ia tidak berjalan dengan baik. Baiklah, saya akan pergi ke pelan B, cat seni dan gula-gula getah saya. Di situ, ya. Oh ya, mari kita kunyah sedikit untuk meregangkannya. Menjijikkan. Lukisan ini akan lebih baik daripada milik kamu. Saya sudah meniupkan belon. Hebat. Mencelupkannya dalam cat. Sekarang ke atas kertas. Satu bulatan sempurna sudah siap. Wah, itu menakjubkan. Mary, jangan bermimpi untuk mendapatkan lollipop. Ia pasti milik saya. Gadis-gadis, resisten. Saya bersiar dengan Sergio. Emma? Itu menarik. Saya suka. Bagaimana dengan Mary? Baiklah, di situ. Ada sesuatu yang tidak kena Mary. Oh, tidak. Baiklah, Emma menang. Kami ambil lollipop kalau saya yang terbaik. Oh, ia sangat berat. Nah, ini dia. Oh, terima kasih. Mari kita coba secepat mungkin. Sedapnya. Mary, kamu boleh makan dari sebelah sana. Jangan kecewa.